You have no idea how many sacrifices I've made just to be with you. Ahmad datang. Mari, masuk. Jom, kita makan. Dah lama dah aunty sediakan. Madam, Stanley. Sedap ni aunty. Ni aunty beli ke buat sendiri? Tak main dah boleh beli. Sebenarnya aunty buat sendirilah. Kalau you nak tahu kan, dulu ibu ada buka kedai nasi lemak. Ramai sangat orang datang. Sebab tertutup. Pandai dah Adam ni. Alah, hai. Okay, El. Aunty nak tanya sikit ni. Family I, kau tak rasa dengan korang dulu? Tahu je aunty. No worries. Kenapa? Aunty risau. Kalau korang berahsia, kalau El berahsia pula kan? Okeylah. Korang boraklah dulu ya. Makan ya. Nanti ada kerja sikit ke depan. Tiba saya terfikirlah tentang apa yang ibu cakap tadi. Macam mana dengan hubungan kita ni? Dam, kan you dah janji tak nak bawa pasal benda ni lagi. Tahu tapi tentang future. Sampai bila kita nak macam ni kan? Dam, kan kita tengah having breakfast, makan dulu lah. Cinta menyatukan kita yang tak sama. Aku yang mengada dan tangan kau genggam. Berjalan salah berhenti pun tak mudah. Apakah kita salah? 再过来一下。 Jangan, Pak. 因为我又不知道你跟孙总在一起。我懂我自己在做什么啊，而且Adam他对我很好啊，不懂中间又我是怎样呢？不想你去做一些你以后会后悔的事情啊，你懂吗？我都已经长大了，我知道我自己在做什么。现在不只是宗教的问题，还有文化呢、传统呢，这些东西哦都会产生摩擦的。爸爸有个朋友啊，Christian 的，他的女朋友是佛教，他们走在一起8年了，都会因为宗教的东西而吵架，最后分手了。2个一样种族的人都会这样子，你跟他都不用讲了。喂， You, kenapa kan? Selalunya Chinese ni dia suka dengan warna merah. Anggur warna merah, naga warna merah. Kenapa? Sebab merah ni dia simbol luck dan sukses dan cinta. Cinta. You, kita pergi solat sekejap, okey? Tunggu sini tau. Saya nak tanya you lah, kenapa hari ni you nampak muram sangat? Actually, I have something to say about our relationship. Our relationship? Kenapa dengan nenek kita? I rasa macam like we're from the different religion, we share different culture, and we also. El, apa What? benda you cakap ni?
I rasa kita dah settle kan benda ni. Different religion, different culture ni dah settle dah. You nak cakap apa lagi? Macam ni Adam. I think we're trying to force each other for something that we're not meant to be. Bila masa pula kita forcing each other? Ha? Dari tadi, you asyik cakap tentang relay. Macam relay kita ni bermasalah sangat. Sedangkan tak ada masalah pun. You cuba jujur dengan I. It's because of my dad. Sebab ayah I tak izinkan hubungan kita. Sebab ayah you. Apa? Ayah you tak suka I? Sebab apa? Sebab I Melayu? You have no idea how many sacrifices I've made just to be with you. I bergaduh dengan ayah I sebabkan you. You tak faham langsung. Macam mana I nak faham you kalau you tak pernah bagi tahu I pun? I tak bagi tahu sebab I sayang you. I tak bagi tahu awal because I ingat I boleh yakinkan ayah I. But things just don't work out. Adam, kita rasa boleh teruskan relay kita lagi. Ed. Okay. I minta maaf. I tak tahu pun yang you hadap semua ni sorang-sorang. Macam ni. Lepas ni, apa saja yang jadi, kita hadap sama-sama. Macam mana? I akan jumpa dengan ayah. I sendiri yang akan yakinkan dia. Apa saja risiko yang akan datang ke depan nanti, I akan ada dengan dia. Sampai dia lega. 就当做听他讲，看他讲什么。我没有兴趣听我。总啊，他在外面等很久啊喂，给他一个机会。等多久了？Hai Uncle. Nak cakap apa? Uncle, saya tahu kita datang daripada beza agama, beza budaya. Tapi saya percaya yang cinta tu mampu menyatukan kita. Uncle respect kejujuran kau. Tapi kau betul-betul rasa kau orang ni boleh jalan? Saya tahu akan ada banyak cabaran. Dengan mutual respect and understanding, kita dapat atasi perbezaan tu. Bagi saya, cinta tu lambang perpaduan, bukan perpecahan. Konflik timbul tu macam mana? Bukan kalau konflik timbul, tapi bila konflik timbul. Konflik ni bukan benda yang sesiapa boleh elak tau. Kau faham? Saya faham, Uncle. Uncle, Hotel Elizabeth 是真心的，我会好好照顾着。 Uncle dah buat kerupuk lepo. Makan. Jom. Berjalan